Assalamualaikum semua. Bulan Ramadan dah tiba dan macam biasa inilah masanya kita semua kan berlumba-lumba nak jadi lebih baik. Tapi pernah tak kita terfikir di sebalik semua kebaikan yang kita buat tu ada satu perangkap yang kita tak nampak? Hari ni, jom kita sembang sikit pasal bahaya ego atau sombong rohani ni yang boleh rosakkan ibadah kita diam-diam tanpa kita perasan pun. Kita mulakan dengan satu ayat yang memang tajam. Jangan kita jadi Tuhan. Ayat ni terus menusuk ke jantung masalah, iaitu sifat riak. Sifat sombong ni adalah antara benda yang paling Allah tak suka. Inilah sebenarnya tapak atau asas untuk semua perbincangan kita hari ini. Okey, jadi macam mana bahaya ni boleh muncul? Sebenarnya ia datang dalam bentuk satu ujian yang sangat halus, yang tersembunyi. Kita selalu anggap Ramadan ni macam medan latihan untuk kuatkan iman. Tapi kita lupa, dalam latihan tu sendiri ada ujiannya. Ujian yang target dia terus ke dalam hati dan niat kita. Ini bahagian yang paling ironik sekali. Setiap kali kita rasa hebatnya aku dapat puasa penuh, atau rasa baiknya aku dah banyak sedekah, atau mungkin rasa wah, imanku makin kuat sebab selalu pergi masjid. Semua perasaan positif tu sebenarnya itulah ujian dia. Perasaan-perasaan inilah yang boleh jadi pintu untuk ego menyelinap masuk. Kalau nak guna istilah yang betul, benda ni dipanggil takabur. Apa maksud dia? Senang cerita, ia adalah detik di mana seseorang tu mula rasa yang diri dia ni lebih baik, lebih suci, lebih mulia berbanding orang lain. Ini bukan bangga sikit-sikit tau, tapi ini perasaan superioriti yang sampai kita pandang rendah pada orang sekeliling. Dan kita tak boleh pandang ringan langsung pasal hal ni, sebab perasaan takabur ni bukan dosa biasa. Ia adalah punca kepada dosa pertama yang pernah terjadi dalam sejarah. Jom kita tengok sekejap macam mana kisahnya bermula. Kisah ni rasanya kita semua familiar kan? Iblis, yang dulunya dikenali sebagai makhluk yang sangat taat, akhirnya dihalau keluar dari syurga. Kenapa? Puncanya bukan sebab dia tak tahu kebesaran Tuhan, bukan. Tapi puncanya hanyalah satu perasaan kecil yang bersarang dalam hati dia. Nah, inilah dia puncanya. Dia rasa diri dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Perasaan aku lagi bagus dari dia inilah yang jadi racun takabur yang akhirnya memusnahkan dia. Ini adalah peringatan paling keras untuk kita tentang betapa bahayanya sifat sombong ni. Jadi sekarang persoalannya, macam mana sifat takabur ni muncul dalam hidup kita, terutamanya di bulan Ramadan? Tanpa kita sedar, kita mungkin dah pun ada sasaran-sasaran kita, orang yang kita perli atau kita hakimi dalam diam. Agak-agaknya siapa ya? Cuba tengok senarai ni. Ada tak yang rasa macam, pernah dengar? Jemaah seasonal yang datang tarawih je, geng solat 8 rakaat, akak-akak yang baru pakai tudung bulan puasa. Mungkin kita pernah terfikir atau lagi teruk, kita dengar orang lain perli mereka. Kita lupa yang setiap orang ni sedang berusaha, ikut kemampuan dan tahap masing-masing. Dan inilah dia, ayat paling legend yang kita selalu dengar kat masjid. Nampak macam soalan ramah mesra kan? Tapi kadang-kadang, di sebalik soalan tu terselit sindiran dan riak tanpa kita sedar. Macam kita ni, jemaah tetap, sedang pertikaikan kenapa orang baru ni tiba-tiba muncul. Okey, cukup kita bercakap pasal masalah. Sekarang, kita kena cari jalan penyelesaian. Macam mana kita nak tukar mentaliti kita ni? Daripada menghakimi kepada memberi inspirasi. Daripada menyindir kepada menyemarakkan semangat. Perkara paling utama adalah kita kena ubah cara pandang. Bagi mereka yang baru nak jejak kaki ke masjid atau baru nak cuba pakai tudung, Ramadan inilah mungkin titik permulaan jalan hidayah untuk mereka. Jadi siapa kita nak jadi penghalang di laluan mereka dengan pandangan sinis kita? Tugas kita bukan jadi gatekeeper syurga. Jadi perbezaannya sangat jelas. Daripada kita menyindir, memperleh atau bersikap sinis, apa kata kita pilih untuk buat benda yang lebih baik? Doakan mereka dalam diam, beri mereka kata-kata semangat. Dan yang paling penting, kalau boleh, kita bantu mereka untuk terus istiqamah dengan kebaikan yang baru mereka mulakan tu. Untuk bahagian akhir, jom kita ingatkan diri kita semula tentang gambaran yang lebih besar. Sebenarnya, apa matlamat utama kita dalam bulan Ramadan ni? Inilah dia matlamat sebenar Ramadan. Ia sepatutnya menjadi cermin, bukan teleskop. Maksudnya, kita guna Ramadan untuk tengok ke dalam diri sendiri dan perbaiki takwa kita, bukan sibuk nak guna teleskop untuk sukat takwa orang lain. Fokus kita sepatutnya 100% pada usaha kita mencari redha Allah, bukan cari walau 1% pun kesalahan orang. Dan sentiasalah ingat, pintu rahmat Allah di bulan Ramadan ni terbuka luas untuk semua orang. Tak kira siapa pun dia, apa pun latar belakang dia, semua orang ada peluang yang sama untuk jadi pemenang dan raih ganjaran yang paling besar. Tak ada siapa pun yang ada monopoli ke atas keberkatan bulan-bulan ni.
Jadi saya tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita fikir-fikirkan. Daripada kita sibuk bersaing dalam kesombongan, macam mana kalau kita bekerjasama dan saling menyokong untuk sama-sama kejar keberkatan Ramadan? Jom kita jadikan Ramadan kali ini satu titik perubahan, bukan untuk diri sendiri je, tapi untuk bina sebuah komuniti yang lebih menyayangi dan lebih meraihkan setiap usaha kebaikan. Selamat beramal dan marhaban ya Ramadan.